Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kini saya bersama Puan Zaliha binti Ghazali. Baiklah, Puan boleh saya tanya Puan beberapa soalan? Okey, boleh. Baiklah, soalan saya, wajarkah program seperti kempen Sayangi dan Hargai Buku Teks ini diadakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menerima ramah saya pada hari ini. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada unit SPBT kerana telah menganjurkan program kempen Sayangi dan Hargai Buku Teks peringkat sekolah pada tahun 2026 ini. Jadi sememangnya program ini amat wajar diteruskan dan diadakan pada setiap kali saban tahun. Oleh kerana program ini adalah bertujuan objektifnya ialah memupuk tanggungjawab murid terhadap penggunaan buku teks. Di mana buku teks yang diberikan itu merupakan aset kerajaan dan gedung ilmu bagi semua, punca kecemerlangan bagi semua, dan sewajarnya pelajar menghargai dan mencintai Buku teks. buku teks. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama.